Tak sangka pula dekat Lenggeng ni ada hidden cafe yang vibe dia tenang, suasana kampung, makanan pun puas hati. Inilah dia Farha Cafe. Kedai Farha Cafe ni betul-betul dekat belakang Pelamin Garden. Malam-malam tempat ni memang cantik dan terasa dia punya suasana tenang. Ruangan solat pun ada. Untuk makan-makan malam ni aku order tak adalah banyak mana. Aku order kuih goreng daging dia ada rasa smoky-smoky, pula limau, makan panas-panas memang sedap. Nak makan western kat sini dia cuma ada pasta, spaghetti carbonara dan juga bolognese. Untuk rasa spaghetti carbonara macam biasalah berlemak creamy, and bolognese dia tak rasa terlalu masam and ada rasa daging. Nak makan yang ringan-ringan pun dia ada roti bakar telur goyang. Rasa dia okey je, macam makan roti kaya dengan telur. Aku lagi suka dengan tahu bergedil dia. Inti kentang dia penuh dengan daging, tahu dia crunchy, cicak pula dengan sambal kicap memang layan. Ini yang aku nak bagi tahu korang, dekat sini ada air durian Belanda original tau. Memang terasa dia punya durian Belanda original. So kalau korang berminat boleh terus direct PM nombor tu. Tak sabar nak bagi tahu korang dia punya mi bandung udang dia sebiji rasa macam kau makan dekat muak. Serius, yang ni korang wajib order. Next, mi kari daging dia okey, daging dia lembut, kuah tak pekat sangat and tak cair sangat and cukup portion. Nasi goreng ayam dia pun boleh tahan sedap sebab dia ada paste tersendiri and ayam dia tu dicincang-cincang. So kat sini yang paling best seller adalah dia punya nasi ayam buttermilk. Aku suka dia punya buttermilk, memang cukup rasa, tapi kalau dia lebihkan sikit kuah tu lagi best. Korang order lah ayam apa dekat sini semua sedap-sedap. Okay guys, jangan lupa singgah makan Farha Cafe Lenggeng.